Hai semua, selamat datang ke penerangan kesihatan kita kali ini. Khas untuk para ibu, para suami dan ahli keluarga di luar sana, tahniah atas kehadiran cahaya mata baru. Membawa nyawa baru ke dunia ni memang satu fasa yang sangat indah. Tapi, jom kita jujur sekejap, ia juga satu perjalanan yang amat mencabar. Hari ini kita nak sembang pasal satu topik yang selalu diselubungi kesunyian, tapi sebenarnya sangat penting untuk kesejahteraan keluarga anda. Okey, jom kita selami perkara ni sama-sama. Jadi, adakah rasa sedih selepas bersalin ni normal? Ini satu soalan yang saya rasa bermain di fikiran ramai ibu baru, tapi mungkin terlalu takut nak tanya kuat-kuat. Kalau anda rasa letih sangat, cemas memanjang atau tiba-tiba menangis tanpa sebab, saya nak anda tahu satu perkara penting ni. Emosi anda tu sah. Anda tak keseorangan. Bayangkan, kesedihan geringan atau kita panggil baby blues ni amat kerap berlaku. Ia melibatkan 85% wanita yang baru bersalin. Dan bagi kemurungan postpartum yang lebih serius pula, ia libatkan sampai 15% wanita. Jadi, poin utamanya dekat sini, kalau anda tengah bergelut dengan emosi anda sekarang, anda sama sekali bukan gila dan anda pasti tidak bersendirian. Statistik ni sendiri dah buktikan. Selalu kan kita dengar cakap-cakap orang pasal benda ni, jom kita rungkai sikit mitos dan stigma masyarakat kita. Ada yang kata kemurungan lepas bersalin ni cuma sedih biasa atau sengaja nak buat-buat. Faktanya, ia langsung bukan perasaan sedih yang remeh. Kesedihan biasa tu akan datang dan pergi, tapi kemurungan yang teruk ni bertahan lama. Ia ganggu selera makan, tidur dan keupayaan ibu nak jaga bayi. Ini adalah keadaan perubatan yang serius ya. Okey, ini 6 perkara penting yang kita akan sentuh hari ini. Realiti emosi, 3 tahap gangguan, punca dan tanda-tanda, kesan pada keluarga, langkah pemulihan dan akhirnya, cara nak dapatkan bantuan profesional. Penyelesaiannya ada. Jadi, jom kita teruskan. Bahagian pertama, realiti emosi selepas bersalin. Anda tengok angka ni agak mengejutkan tau. Dianggarkan hampir 50% ibu yang ada kemurungan selepas bersalin ni tak didiagnosis langsung oleh pakar kesihatan. Separuh. Kenapa jadi macam ni? Sebabnya stigma masyarakat, rasa malu atau mereka sendiri anggap benda ni remeh. Inilah sebab utama kenapa kita mesti berani sembang secara terbuka hari ni. Seterusnya, bahagian kedua, 3 tahap gangguan emosi. Kesihatan mental lepas bersalin ni ada spektrum dia. Terdapat 3 tahap utama. Pertama, baby blues yang bersifat ringan dan selalunya hilang sendiri. Kedua, kemurungan postpartum pada tahap sederhana yang ni memang perlukan perhatian. Dan ketiga, psikosis postpartum. Ini tahap kecemasan perubatan yang sangat parah dan bahaya. Kalau kita tengok garis masa dia, memang jauh beza. Baby blues ni biasanya muncul beberapa hari lepas bersalin dan akan pulih dalam masa 2 minggu je. Tapi untuk kemurungan postpartum, simptom dia timbul dalam masa sebulan dan boleh berlarutan dari 3 hingga 6 bulan. Malah sampai 2 tahun kalau tak dirawat. Manakala psikosis pula melibatkan halusinasi dan dilusi tak rasional dalam 2-3 minggu lepas bersalin. Kalau tahap psikosis, ini perlukan rawatan kecemasan serta-merta. Masuk ke bahagian ketiga, kenali punca dan tanda-tanda. Saya nak tekankan benda ni kuat-kuat. Ini adalah masalah kesihatan perubatan, bukannya kegagalan peribadi ibu. Puncanya umpama satu ribut yang sempurna. Pertama, hormon. Penurunan mendadak estrogen dan progesteron ni bagi impak besar pada badan. Lepas tu, campur pula dengan tekanan psikososial, macam masalah keuangan atau kurang sokongan. Dan akhir sekali, faktor genetik. Kalau ada sejarah kemurungan dalam keluarga, risikonya memang lebih tinggi. Apa tanda-tandanya? Mungkin anda rasa terlalu penat, lesu yang teramat sangat. Asyik nak marah atau benci ahli keluarga sebab benda kecil je. Tiba-tiba menangis. Susah sangat nak tidur. Atau paling berat, rasa menyampah ke anak sendiri sampai tak nak susukan dorang. Kalau anda rasa macam ni, dengar sini. Ini adalah simptom penyakit. Ini tak bermaksud anda ibu yang teruk. Tolonglah jangan salahkan diri sendiri. Bahagian keempat, kesan terhadap keluarga anda. Sebab benda ni bukan ibu saja yang rasa. Selalunya, bila murung, ibu akan mula asingkan diri, menangis sorang-sorang tepi katil anak. Situasi macam ni bukan je ganggu perkembangan psikologi bayi tu, malah ia beri kesan drastik pada hubungan suami isteri. Keintiman makin hilang. Kemurungan ni ibarat tembok yang memisahkan anda dengan orang yang anda paling sayang.
Dan saya perlu berterus terang sikit kat sini. Dalam kes yang serius dan dibiarkan tanpa rawatan, benda yang kita tak sangka boleh terjadi. Memang ada risiko yang sangat nyata untuk cuba bunuh diri atau cederakan bayi. Ini amaran serius. Campur tangan awal bukan lagi satu pilihan, tapi ia adalah langkah penyelamat nyawa. Okey, mari kita beralih ke bahagian kelima, langkah pemulihan dan sokongan. Macam mana kita nak lawan benda ni sama-sama? Para suami sekalian, inilah masanya untuk anda betul-betul main peranan. Bincang elok-elok dengan isteri, ambil cuti tambahan atau paternity leave, ambil alih kerja rumah. Tolong sediakan makan minum dan urus jadual harian. Isteri anda perlukan ruang dan masa untuk sembuh. Dan percayalah, sokongan fizikal daripada anda adalah ubat yang paling mujarab untuk dia sekarang. Untuk amalan berpantang pula, kita manfaatkan tradisi yang menenangkan tu. Buat rawatan bertungku, berurut, mandan herba. Bau-bauan herba ni sangat bantu turunkan stres tau. Dan jangan lupa maklumkan kat klinik kesihatan supaya jururawat boleh datang melawat di rumah. Jangan segan nak minta bantuan fizikal. Satu pesanan ringkas untuk para ibu. Kongsilah apa yang terbuku di hati dengan pasangan, cari masa sekejap untuk diri sendiri bernafas, dan tolonglah jangan paksa diri nak jadi super mom. Anda tak perlu jadi sempurna untuk jadi ibu yang terbaik. Anda cuma perlu sihat. Rehat tu sangat penting. Akhir sekali, bahagian ke-6, dapatkan bantuan profesional segera. Kalau sokongan keluarga tak cukup, jangan risau. Bila anda jumpa doktor, mereka akan nilai tahap keseriusan anda. Rawatan ada bermacam jenis, dari bantuan diri ke terapi tingkah laku kognitif atau CBT, sampailah ke ubat-ubatan anti kemurungan yang dijamin selamat. Struktur bantuan dah tersedia dan sedia menanti anda di luar sana. Saya paling suka kongsi fakta ni sebab ia penuh harapan. Tahu tak, 80% wanita yang ada kemurungan lepas bersalin ni akan sembuh sepenuhnya. 80%. Ini satu berita yang sangat melegakan. Ada cahaya yang menanti di hujung terowong ni. Dengan rawatan yang betul, anda pasti akan dapat nikmati semula detik manis bergelar seorang ibu. Jadi, perjalanan untuk kembali pulih boleh bermula hari ini juga. Terus ke laman web www.4careclinics.com.my untuk dapatkan rujukan dan rawatan profesional. Persoalan terakhir saya untuk anda berfikir sejenak, adakah anda sanggup biarkan stigma masyarakat merampas kebahagiaan keluarga anda? Jangan terus menderita dalam diam. Ambil langkah pertama tu hari ini. Terima kasih kerana bersama saya dalam penerangan ini. Jaga diri dan jumpa lagi.